Hai guys, selamat datang ke saluran Tiang Gol. Hari ni kita nak sembang pasal satu malam luar biasa, malam di mana Harimau Malaya buktikan semangat sebenar mereka bangkit dari ketinggalan menentang Laos dan berpesta 5 gol di separuh masa kedua. Bayangkan suasana masa tu guys. Stadium Nasional Bukit Jalil penuh sesak, ribuan penyokong berbaju kuning hitam. Sorakan bergema kuat, semua orang yakin Malaysia akan menang mudah. Tapi bola sepak ni memang sukar dijangka. Separuh masa pertama, Malaysia ketinggalan 0-1. Ramai penyokong dah mula gelisah, media sosial pun mula panas. Nama Romel Morales jadi sasaran kononnya tak layak pakai jersey kebangsaan. Tapi itulah magis bola sepak. Bila separuh masa kedua bermula, Morales bangkit. 2 gol dia jaringkan, terus jadi wira malam tu. Malaysia menang 5-1 dan Morales dinobatkan man of the match. Dari dikecam terus jadi penyelamat. Hebat betul. Tapi cerita tak habis kat padang je guys. Di luar ada isu lagi besar tengah bergolak 7 pemain warisan Malaysia digantung oleh FIFA sebab dokumen mereka dipersoalkan, reputasi negara pun terjejas. Tapi sehari lepas kemenangan tu, tiba-tiba muncul berita besar FIFA luluskan semula dokumen 7 pemain tu. Maknanya mereka boleh kembali beraksi. Dari skandal ke solusi, macam jalan cerita filem betul. Masa tu juga, nama Arif Aiman terus jadi buah mulut. Dia berlepas ke Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri AFC Player of the Year 2025. Bukan calang-calang tu guys, dia tercalon bersama Akram Afif dari Qatar dan Salim Al-Dawsari dari Arab Saudi. Arif jadi pemain Malaysia pertama yang berjaya sampai ke senarai akhir anugerah berprestij tu. Gila bangga weh. Lepas semua kontroversi yang melanda, kemenangan ke atas Laos ni rasa macam simbol kebangkitan semula. Tambah pula dengan pengesahan FIFA tu, ibarat 2 berita gembira datang serentak. Dan jangan lupa jurulatih kita Peter Siklamoski pun makin disegani. Sejak ambil alih pasukan awal tahun ni, dia belum tewas dalam 7 perlawanan pertama. Ada yang dah mula bandingkan dia dengan Pak Hang Seo, jurulatih legenda yang bawa Vietnam ke zaman emas. Tapi biasalah, dalam dunia bola sepak, kemenangan datang bersama cabaran. Isu dokumen pemain warisan masih jadi bualan. Malah Tun Dr. Mahathir Mohamad pun pernah bersuara, katanya wujud unsur pemalsuan dalam dokumen asal. Ada pihak yang dikatakan terlalu berkuasa sampai sanggup menipu peringkat antarabangsa. Tapi bagi Tun, itu bukan sabotaj terhadap Malaysia, cuma tindakan individu yang memalukan negara. Apapun pandangan orang, fakta tetap satu. Kalau kerajaan Malaysia dah sahkan mereka warga negara, FIFA tak boleh nafikan hak mereka. Jadi sekarang ni Harimau Malaya kembali mengaum guys. Dari Bukit Jalil ke meja FIFA, dari sorakan ke skandal, semua dah dilalui. Tapi semangat pasukan ni tak pernah padam. Kemenangan besar ke atas Laos bukan sekadar 3 mata. Ia lambang kekuatan mental dan keyakinan baru untuk masa depan bola sepak negara. Dengan Arif Aiman terus bersinar, Morales kembali percaya pada dirinya. Dan Siklamoski yang nampak betul-betul faham DNA pasukan Malaysia, nampak macam tengah tulis bab baru dalam sejarah bola sepak Asia. Jadi guys, persoalannya sekarang, adakah ini tanda kebangkitan sebenar Harimau Malaya atau cuma malam majis yang susah nak berulang? Cuba korang komen kat bawah, korang rasa Peter Siklamoski ni mampu kebawa Malaysia ke zaman emas baru? Dan siapa pemain yang paling penting dalam kebangkitan ni bagi korang? Kita sembang kat ruangan komen guys. Jumpa lagi di video seterusnya.